Pertama sekali, tak tahu bila mati. Kemudian yang keduanya, kalau anda rasakan bahawa agama mengajar kepada kita supaya mengasingkan diri, duduk seorang-seorang dan tidak berpartisipasi untuk membangunkan diri, pada pandangan saya itu adalah merupakan pseudo religion. Apa yang maksudkan pseudo religion? Agama yang disangkakan sebagai agama, tetapi agama yang tidak membawa kepada kemajuan. Kerana itulah saya pernah membaca satu statement yang dinyatakan oleh seorang pabrik bahawa ketika mana dia ditanya mengapa orang Kristian maju dan mengapakah orang Islam mundur, beliau menjawab secara jujur bahawa orang Kristian maju kerana mereka meninggalkan agama Kristian dan orang Islam mundur kerana mereka meninggalkan agama Islam. Mengapa? Kerana kefahaman kerangka dalam ajaran agama Kristian yang bersifat pseudo religion mengajar bahawa untuk kamu menjadi seorang yang terbaik, kamu mesti mengasingkan diri, memfokuskan kepada diri, beruzlah di atas bukit, beruzlah di atas gunung. Itu bukan merupakan ciri yang ada pada sebuah agama yang mendatangkan kemajuan kepada kita. Jadi sebagai akhirnya, kesimpulan kepada apa yang telah saya katakan sebentar tadi, mungkin sekiranya saya berkongsi dengan sesuatu tentang apa yang dikatakan oleh John C. Maxwell, salah seorang daripada motivator yang terkenal di Amerika Syarikat. Selepas dia mengendalikan sebuah program lebih kurang macam tindakan dia, kemudian ada di kalangan peserta itu berkata kepada dia kata, alangkah baiknya Mr. Maxwell, kalau sekiranya saya dapat attend program yang macam ini 20 tahun yang lalu, sebab saya sudah habiskan 20 tahun masa tidak mempersiakan kehidupan saya. Apa yang dijawab oleh John C. Maxwell? Kata John C. Maxwell, kalaulah awak berjumpa dengan saya 20 tahun yang lalu, saya juga tidak boleh memberikan panduan kepada anda seperti yang saya berikan kepada anda hari ini. Kerana dia adalah hasil daripada ilmu, pengalaman, partisipasi dan pelibatan di dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi seorang yang dinamik. Saya kira sekadar itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersama tetamu-tetamu hormat kita telah mencuba untuk bersama-sama dengan kita dalam majlis duduk pada hari ini. Sebagai kesimpulan kepada semua perkara yang telah saya katakan sebentar tadi, ialah saudara dan saudari harus memberikan tumpuan untuk berusaha, bukan menghafal tetapi menghidupkan habit-habit yang telah sama-sama kita bincangkan tadi. 3 habit yang pertama adalah untuk private victory sebagai hamba kepada Allah SWT, dan 3 habit yang kedua adalah untuk membangunkan public victory kita sebagai khalifah Allah SWT, dan habit yang ketujuh iaitu syakun besar adalah merupakan lifelong learning, ilmu ilm minal mahdi ila lahd, terus belajar daripada buaya sampai ke bangkai lahat, kerana kita memerlukan kepada continuous process of meningkatkan kualiti dan kebaikan di dalam diri. Saya kira sekadar itu sahaja, dan saya berasa mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Persatuan Pelajar Islam Malaysia Island yang telah memilih topik yang sangat relevan pada hari ini dan sudi untuk membawa saya kembali pulang ke sebuah tanah air, ke sebuah kawasan atau sebuah negeri yang penuh nostalgia dan ingatan. Terutama di sinilah tempatnya saya mendapat doktor yang bukan bagi PhD tapi kahwin dengan seorang doktor dan kemudian mendapat anak dan sebagainya. Banyak kehidupan yang telah saya lalui di sini, dan saya lepaskan saudara dan saudari untuk kembali ke kehidupan kita semua di luar program ini dengan lafaz siru ala barakatullah. Berdoalah agar semua bangunkan potensi diri di dalam kedekatan Allah Subhanahu wa taala.